Tiga kali yang minta Rasulullah angkat tangan. Angkat tangan tu duduk tak lama, kaya sungguh weh. Kaya tak kaya dia sehingga di dalam Madinah tu penuh dengan kambing dia beli. Penuh kambing dia. Sehingga tak boleh pergi dah di kawasan Madinah. Kena pergi bukit tu. Beli ni. Pergi pokok bukit tu. Lama-lama dulu masa susah Jumaat 5 waktu Cik Zul. Lama-lama tinggal dah. Sehari semalam tinggal 2 waktu. Tak ada. Sibuk dah. Duk tak lama lagi tinggal. Jadi seminggu sekali hari Jumaat ya temeh. Siap dah lah. Dah, tak ada dah. Hari Jumaat saja je mari. Lalu Rasulullah tanya, duk mana Sa'd Labah ni? Lama tak nampak. Lalu sahabat kata, Rasulullah ya tak ada dah. Ya tak cara ke kambing tu, amal tu.